both strolling around, breeze in the air. Every step's a story everywhere. No rush, no plan, just vibes all around. It's both strolling around. Hey guys, kita berada di Zenith Kuantan. Ada, wow, suka sangat ni. Dua? Bilik nombor berapa? Bilik nombor berapa bilik? Tahu? Jom 319. Let's go. Go. Masuk. Tolak lah pintu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, besar dia. Betul-betul dia ada. Dia ada sama ke batak. Dia campur. Ya ke? Tengok. Oh, dia ada campur. Wah, suka ke? Oh, dia campur lah. Awak ni dah berapa minggu lah tidur kat hotel ni kerja. Oh, no. Mak excited ni. Apa? Ini. Apa tu? Comel tak? Apa yang comelnya? Ada mall je situ. Jom kita pergi mall lah, makan. Yes. Jom cepat, nanti tutup mall nanti, jom. Jom. Okay guys, kita check in sekejap je. Lepas tu kita pergi makan. Sini lah. Di sana lah. Susah sangat nak ambil bilik nombor sebab banyak sangat nombor dia. Apa nombor dia 1916 je. 1916. Apa yang payahnya 1916? Saya gondang. Okay guys, kita nak makan KFC. Ya, tengah atas. Tengah atas. Okay, dah. Jom, let's go. Go. KFC macam dah tutup lah guys. Dekat sini kita pergi chicken rice shop Kapau. Guys, tengok guys, penuh troli tugasnya untuk sangkut makanan. Jom kita masuk bilik. Ni ECM guys, depan tu Zenith Hotel. So kita stay kat Zenith malam ni. Tapi satu malam je. Lepas tu besok kita check out. Lepas tu kita fikir kita nak balik ke Masjid ke ataupun kita nak pergi tempat lain. Welcome to Zenith Hotel and Resorts. Oh guys, botak beli baju guys. Baju baru. Seluar. Seluar sama brand tu. Seluar baru doh, seluar baru gila. Kasut baru. Mampu BP. Seribu habis Natal. 1000 bawa habis bawa. Mesti tak. Botak comment on the match lah. Kawan lah. Okay guys, kita berada di dia punya apa? Registration. Hanya registration dia. Registration untuk event hari ni, Long Service Awards. Jom tengok nama kita kat sana. Ada gambar. Okay guys, kita nak masuk dewan. Table nombor 62. Masuk dewan. Macam depan sana kot. Let's go. Okay guys, ini table kita guys. Okay guys, ini adalah acara majlis Long Service Award. Tengok dia full presentation dan macam mana. Dan menukarkan mobil anda kepada bersenyap sepanjang majlis berlangsung.
kerjasama anda amat dengan cahaya lampu sepanjang majlis berlangsung. Okey, jumpa dah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengalami sebarang simptom epilepsi, yang ketiga. masalah kesihatan, bolehlah berhubung segera dengan pihak jawatan kuasa terdekat. Terima kasih. Ya, beritahu kepada Puan Wani, tolong monitor sikit ni lain macam lah dia pakai baju macam ni. Tolong Puan Wani. Saya seram lah tengok dia pakai baju macam ni. Dulu lagi baru dah apa. Aku ingat pagi ni nampak bebek aku saja. Kami berdua berganding bahu, hebat babakan bersatu padu. Restu Allah yang Esa, Malaysia kamu sejahtera. Bebas maju jaya, kemenangan negara kita. Selamat nama seluruh dunia. Petronas maju jaya. Jalan kita guys. Next recipient is Khairuddin Ismail, Petronas Chemicals Ammonia Sdn Bhd. Siapa ada award? Aku nak salam go ya. Bahagian mau sembang. Syahrul Fadil Sidin, Petronas Chemicals Ammonia Sdn Bhd. Sekali pun sampai hadiah. Betul lah dia tadi 25 tahun. Aku cakap main. Guys, majlis baru bermula guys. Majlis baru bermula. Aduh, ni tak pusing lagi ni. Ini settle lah salah. Bisa lah, bisa. Oh, gila. Bulan Negara apa? Mana? Berapa tahun ni? Lima. Okey, satu. Guys, semua beratur guys. Beratur ambil gambar. Semua beratur ambil gambar dengan kawan. Sini ada refreshment, ada air coffee. Wah, ramai guys. Sri Lakshmi Mahalingam, Petronas Makanan makan je guys. Apa dia bagi makan je lah. Guys. Guys, dah habis dah majlis. Kita semua go to ambil gambar lah. Sini ada 360 camera. Situ ada yang macam AI astronaut ke apa ke, boleh ambil gambar. Sini macam biasa lah, ambil gambar. Gambar kita guys. Acah, go find mana Didi? Dah jumpa. Gambar AI. Okay guys, kita nak pergi makan dekat Zaman Tori J3 kat sana. Kita memilih tempat yang ber-aircon kerana panas. So masuk. Cah, go Cah. Go. Okay, go. Saya gosok dengan Didi. Sok. Aku licin lah Mak. Bukan licin. Adik. Baling buat adik ni. So guys, kita ada patin set. Dah ada. Ni dia punya ulaman. Lepas tu kita ada set patin goreng. So nasi ni dah habis budak ni makan. Ni budak ni makan habis.
Habis dah makan. Kita tunggu satu lagi. Nasi goreng Thai on the way. Okay guys, kita dah habis makan. Kita makan banyak ke? Tak, saya makan nasi sama habis. Kan? Sebab sedap ke? You suka kedai ni ke? Ya? Nak apa? Saya nak datang lagi kat sini. Nak datang lagi? Ya Allah. Adik awak suka nangis ke? Kenapa adik awak suka nangis? Ya ke? Dia macam suka phone. Ya ke dia macam suka phone?